Kejayaan JDT melayakan diri ke pusingan 16 terbaik ACL Elite telah mencetuskan reaksi kurang senang daripada fans di Indonesia. Harus diakui JDT kini bukan lagi sekadar jago kampung. Dengan kemudahan bertaraf dunia dan kualiti pemain yang semakin meningkat, skuad Harimau Selatan kini berdiri sebaris dengan gergasi di Asia. Kejayaan melangkah ke pusingan kalah mati ACL Elite membuktikan konsistensi mereka sebagai King of ASEAN. Sementara peminat bola sepak Malaysia meraihkan pencapaian bersejarah ini, jiran sebelah kita di Indonesia sibuk memberikan komen yang cukup panas di media sosial. Tinjauan di ruangan komen mendapati sebilangan besar netizen Indonesia seakan-akan sukar menerima kenyataan tersebut. Ada yang memuji, namun tidak kurang juga yang cuba menjatuhkan moral dengan mengungkit kembali sejarah lama. Antara topik yang diungkit semula adalah ketika JDT tumpas 0-4 kepada Persija Jakarta dalam saingan Piala AFC di Stadium Utama Gelora Bung Karno pada 2018 lepas. Jangan bangga sangat, ingat tak dulu kena bantai 4-0 dengan Persija, tulis salah seorang netizen. Mungkin benar JDT pernah melalui fase pahit di Jakarta suatu ketika dahulu, namun ramai pemerhati bola sepak menyifatkan tindakan mengungkit kisah 6 tahun lepas itu sebagai tanda iri hati yang tidak bertempat. Sementara kelab-kelab dari Liga 1 Indonesia masih bergelut untuk mencari rentak di pentas ACL 2, JDT sudah pun terbang tinggi meninggalkan mereka. Sejarah memang tidak boleh dipadam, tetapi masa depan bola sepak adalah milik mereka yang terus maju. Adakah ungkitan 4-0 ini sekadar bahan jenaka atau bukti peminat seberang sebenarnya cemburu melihat kemajuan luar biasa kelab dari selatan tanah air ini?